Nak settlekan hutang tapi duit yang kita simpan tak pernah cukup, boleh kita settlekan hutang dengan target untuk ada 50 gram gold bar ni dan juga 100 gram gold bar ni. Okay, dengan harga hari ni sekitar RM580 1 gram, 1 gram gold bar ni sekitar RM29,000 dan 100 gram gold bar ni adalah sekitar RM58,000. Okay, kenapa lebih berbaloi kita simpan duit kita dalam bentuk emas untuk kita settlekan hutang? Sebab bila kita tukarkan simpanan kita dalam bentuk emas, emas ni ada potensi kenaikan setiap tahun. Jadinya kita kumpul, target untuk kita settlekan hutang dalam tempoh 3 ke 4 tahun lagi sangat-sangat menguntungkan bila kita simpan emas. Sebab emas juga adalah simpanan tak bocor. Jadinya sesuai untuk anda target untuk ada simpanan 100 gram dan juga 50 gram. Satu lagi kelebihan adalah spread value yang rendah. 50 gram adalah sekitar 7.5% sahaja, untuk 100 gram baru 7% sahaja. Rendah kan? Jadi bagi mereka yang target untuk settlekan hutang, boleh target dua item ni, 50 gram dan juga 100 gram ni. Macam mana nak memiliki dua gold bar ni? Ada pilihan sama ada nak beli full payment ataupun menabung sikit-sikit dalam akaun Emasgap. Cukup 50 gram ataupun 100 gram, boleh withdraw emas fizikal, kemudian boleh collect di branch yang berdekatan. Nak memiliki dua item ni, saya bantu anda sebaiknya.